malam terakhir bulan puasa, yakni sehari sebelum malam raya. Malam sebelum malam raya, maka apabila lagu tu Allah Ta'ala ampun ke segala orang yang berpuasa pada malam tu. Apabila lagu tu, maka sahabat tanya, ya Rasulullah, malam tu malam Lailatul Qadar ko lagu mana Tuhan ampun segala dosa? Katanya Nabi Muhammad, dak, malam Lailatul Qadar kelebihan lain ni. Hak ni kita kecek akhir malam bulan puasa. Akhir malam bulan puasa, Tuhan akan ampun segala dosa. Bukan kih malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu bab lain pula. Bab apa? Kerana keedah dia apabila orang selesai wak kerja, maka orang akan wing ngopoh. Maka apabila selesailah ibadat puasa, ngopohnya kata Allah Ta'ala adalah pengampunan dosa. Dah. Sebab itulah dalam hadis kata, pertama rahmat, awaluhu rahmah, awal bulan puasa ni rahmat, kasih saya Tuhan. Kenyes, lok, moyok yang nampak rahmat kasih saya Tuhan, tengok dengan kasih saya. Apabila pertengahan, mula Tuhan nak start nak apa dosa dah. 11, 12, nak cuci dah, start nak cuci. Mula-mula kesiannya lah tengok ni makan tu imam pun makan tengah hari tukar dah bulan puasa. Bulan puasanya tak ingat bahaya 3 jeluk dia makan tak. Bapa suruh lapar pelik hari ni. Bapa puasa bulan puasa la ilaha illallahnya makan nasi tu imam pun salah juga. Maka banyak rahmat kesian belah Tuhan pada awal bulan Ramadan ni, manusia jadi letih, bertukar jadual dia, okey. Nah, maka apabila masuk pertengahan, mula Tuhan nak cuci dah ampun dosa. Dan apabila masuk 10 akhir adalah pengampunan daripada api neraka. Ni kelebihan bulan-bulan puasa. Tak kira bulan Ramadan Lailatul Qadar lagi. Kalau malam Lailatul Qadar, Allah soleh nak kira lah. Sama ada Lailatul Qadar ni orang tua dulu kata demo dah jumpa kau dak Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni gapo? Jumpa kau benda kau gapo sebenar Lailatul Qadar ni? Orang zaman dulu kata gila, kadang-kadang malaikat Jibril nyamar jadi orang gila. Hari tu orang gila habisnya pakat kena peluk. Dah Lailatul Qadar. Nabi Khidir ko Jibril gi peluk habis orang gila pada malam tu. Masa kecil dulu orang tua royak jangan temu orang gila pada malam tu. Jibril nyama. Gi tugak kejung orang gila. Suka orang gila kata hok mana gila kau siapa dia gila tahu malam ni. Dah orang tua kata gi peluk tugak orang gila dia kata kadang-kadang nyama. Nyama wak lelok gila. Orang zaman dulu ni. Gapo dia? Gak Lailatul Qadar ni jenis orang kau lembaga kau gapo dia? Lailatul Qadar ni malam. Maka malam siapa dia yang menghidupkan malam malam daripada awal malam sampai akhir, pasti dia akan dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni bagi siapa dia yang menghidupkan malam buat ibadat, pasti dia boleh. Kalau dia umur 50, start daripada balik 35 tahun dah dia boleh. 35 tahun kali. Cuma kadang-kadang orang diperlihatkan tanda dia. Ni. Tak semestinya orang yang tidak diperlihatkan tanda dia tidak terima Lailatul Qadar. Tak. Kadang-kadang dia buat ibadat tanpa sedar malam tu adalah malam Lailatul Qadar. Dan ulama kata sunat kita merahsiakan malam Lailatul Qadar. Contohnya kita jumpa kau malam Lailatul Qadar, sunat jangan beritahukan dia. Dan sunat kita menghidupkan hari Lailatul Qadar. Contohnya malam takdir geger gepa kata malam Lailatul Qadar, okey kita dah tahu berita tengah hari dah. Okey sunat kita perhidup dia serupa dengan malam. Malam Lailatul Qadar ini malam, cuma ada tanda-tanda dia. Bila macam-macam tanda. Antaranya macam-macam lah, pokok sujuk lah, air jadi dingin lah, goni lah. Pagi esok matahari akan jadi kurang cahaya dia. Ni dalam hadis bu. Dalam hadis bukan rekod ulama-ulama ni. Jangan kata ulama kita terlalu bodoh sangat rekod paceroh. Wak bidoah paceroh. Tak mengaji kitab, tak baca hadis. Dalam hadis bu. Nah, ada satu cerita. Ni cerita ni tak ada dalam hadis nah. Cerita ni tok benda daya. Tok benda daya satu. Soholah di petani seorang ulama besar nama Tok Benda Daya. Keturunan dia semua orang aling-aling saja. Cerita dia satu malam di bulan puasa dia nak pergi ambil air semaya. Letaklah air pokok kain serba dia letak atas pokok, dia pun ambil air semaya.
Sudah ambil air semaya, dia cari kain serba dia tak ada. Siapa dia pula ambil tengah-tengah malam bulan puasa ni? Nah, tengah-tengah malam nak bangun tahajud kalau kita lari berat. Ita-ita tengok kain serba dia ada atas nulu, atas pokok. Sudah. Saat ni yang berasa ambil letak gini. Dia pun teringat pokok sujud. Pokok tu jadi liuk gitu. Dia pun letak, apabila letak sudah dia tengok pokok tu straight dah. Sudah. Apabila lagu tu, maka Allah Ta'ala wi rezeki kepada dia dapat melihat tanda pada malam Lailatul Qadar. Maka dia minta dengan Tuhan apa dia? Ferrari 4 putih, tanah 14 hektar. Minta apa? Ya Allah, ya Tuhanku, jadi ke keturunan aku ni aling 7 lapis. Aling 7 lapis. Jadi sungguh keturunan dia melahirkan tu benda daya tu semua Syekh Ahmad Petani, tempat doa semua tu bakar dia belakang 7 lapis. Jadi tu guru besar-besar saja. Kita kalau boleh lah tu Qadar, kita minta gapo zaman PKP ni? Nak minta gapo? Piti scaling lah pok kita. Nyo moga hidup dengan piti scaling. Rasa boleh hidup dengan piti scaling. Tengok orang-orang alim nah. Bukan orang mudah-mudah nak dapat tanda Lailatul Qadar. Takut kita tak hargai pula. Tuhan kata aku wi benda besar mu minta lagu ni. Minta nak suruh putih. Ada juga. Minta sipek. Ya Rabbi la haula wala quwata illa. Minta benda lagu tu tak tergamuk tu yang kata sewi aku benda lagu tu ngaruk pok minta. Biar munasabah gak ngatu. Pok kita ke? Minta benda tak tahu kadang-kadang benda kadang-kadang malu nak sebut perkataan tu depan tu. Minta juga kita. Nah. Nak suruh jadi muda, nampak comel, nampak flower lah, gapo dia, macam flawless lah, gapo dia, macam-macam kata. Tu malam Lailatul Qadar, tanda-tanda dia. Kadang-kadang orang Allah Ta'ala wi tanda-tanda, kadang-kadang orang tak wi tanda-tanda. Hak penting kita buat ibadat saja, insya-Allah dapat.